Boleh dia Ni bawa. buat problem ke apa ni? Ni lepas Enjin bunyi kasar. enjin bunyi kasar. Enjin mounting tu. Enjin mounting dia dah out. Ni pejar. Kau tanya lah pejar. Asal tanya aku, kau tanya lah mana? Oh, mana? Sekejap. Ni, oh. Emoting. Emoting. Nanti nak tunjuk corner kau check. Benda pun tak nampak air. Mounting engine lah, geng. Tapi buat apa Nabi? Tekan enjin mounting. Tukar engine mounting ah. Ya, ke bawah. Tengok ni, dia punya ni. Nampak tak? Yang tu. Patutlah gegar kuat sangat tadi. Owner pun risau takut engine ni gegar. Itulah tu. Kalau belah sana, mesin aku tunjuk. Dulu. Nampak yang ni. Dia dah rapat. Getah ni rapat dengan besi tu. Okey. Ni. Ni apa? Nabi senyum sikit. Okay, kita jalan untuk video kali ni. Boleh jangan lupa like, follow, komen dengan share video ni. Berikan lagi kat sini. Ini Estate Faizal. Mana yang nak hantar kereta pun, memang saya akan rujuk dengan dia lah. Untuk appointment, set appointment. Dah, ini AC1. Nampak je macam tak rosak geng. Tapi ni kita tunjuk contoh lah. Ni nampak ni. Sekarang ni kerukan dia macam ni. Engine pula terikat kat sini. Ni dia turun nampak ni. Pakai tangan pun dah boleh lah. Nampak? Nampak? Ni maksudnya dah rosak. Dia tukar baru satu set. Kiri kanan, depan belakang. Settle. Okay, itu je. Bye. Assalamualaikum. Pum pam.